Sini lalat banyak tau. Ni memang kawasan lalat. Abi Western, hari tu dia beria-ria komen dekat aku, suruh datang. Aku dah sampai, owner tak ada. Aku ambil dulu mi racun ni. Jangan letak racun dalam ni tau. Jauh datang ni, daripada Melaka tau. Tak berapa pedas. Mi racun dia salut dengan telur. Faham. Nampak? Mi racun dia salut dengan telur. Punya kuah dia pun tak berapa pedas. Budak 18 tahun ke atas boleh makan lah. Mi racun ni kalau kau nak makan time dia panas-panas. Jangan makan time dia dah lama, dia kembang, nanti tak sedap. Nasi goreng kampung chicken chop. Pinggan dia tak berat, menu dia berat. Aku cukup fobia lah nak sebut sos abang lori ni. Keluar lagi sos macam ni. Nasi goreng kampung dia best tau. Hangit-hangit, kuali je. Best. Dia tak pedas tau. Syapale. Sedap. Dia punya chicken chop grill dia. Dia lebihkan banyak mayonis, banyak benda yang pelik-pelik dekat dalam tau. Aku paling tak suka macam ni. Okay. Terus terang aku cakap Dia punya chicken chop grill ni macam tak sampai tau. Dia punya grill tu macam tak sampai. Apa pelik rasa dia? Aku tak rasa dia punya chicken grill. Aku rasa dia punya sos, dia punya mayonis, itu saja. Dah rasa macam kapal terbang. Lembut-lembut. Tapi tak rasa dia punya grill. Aku lebih pada rasa sos dengan mayonis je. Yang last ni, chicken chop carbonara. Apa motif dia bagi aku sudu ni? Dengan pisau ni? Untuk apa? Cuki gigi. Cukup garpu dengan sudu saja. Dia punya sos black pepper dia. Dengar aku mak bunga ke apa? Aku bukan mak bunga, kau buat bunga macam ni. Black pepper dah hancur lah rasa. Black pepper dia tak best lah bagi aku. Dapat panas-panas kau terus hirup. Memang sedap. Untuk chicken chop carbonara, tawar. Aku dapat tawar. Tak rasa apa-apa. Macam lori telah 2 tan lah. Mana owner Abi Western? Carbonara kau hancur lah bang. Bang, aku tak usik sos ni bang black pepper ni tak sedap bang. Dia punya label sos ni, aku boleh kategorikan budak sekolah tengah. Banyak bang, kau kena repair. Syapale. Bagi aku tidak memuaskan. Dia lebih kepada pelik, rasa dia masam. Tak, aku tak rasa macam sos black pepper. Aku rasa macam kertas suap khabar je.